Assalamualaikum. Selamat datang ke episod ke-6, yang mana kali ini kami masih lagi mengekalkan destinasi di belah utara. Dan seperti biasa kami pagi-pagi ini suami isteri mula bergerak. Dan kalau anda dapat lihat, cuaca agak mendung dan ketika ini sebenarnya sedang hujan renyai. Kalau pada video yang lepas ada yang menegur kami kenapa tak pakai baju hujan kan, motor ada beg, ada beg accessory semua, tapi baju hujan tak bawa. So kali ni kami pakai dulu kelengkapan hujan kerana hujan ni turun pada permulaan perjalanan kami. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. But babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't. Untuk perancangan awal kami sebenarnya nak pergi ke arah Teluk Intan, bukan lebih tepat lagi kami nak pergi ke arah Teluk Batik. Biasa cadangan nak pergi ke pantai lah kan. Oops, ini dapat dilihat tisu yang saya terlupa saya letak kat belakang windscreen jatuh. I can't imagine doing all that again, even for one night to see where it went. Here's the thing, you made your bed, I just got your stay. Mungkin anda dapat dengar tadi bahawa kami merancang untuk sarapan di kawasan bandar Kuala Selangor nanti. Harap maaf ni, ketika ni kalau di skrin tu masih lagi ada titik air. Okey, waktu ini kita dah pun sampai ke bandar Kuala Selangor dan juga masih lagi mempunyai kesan-kesan hujan ataupun masih lagi sebenarnya rintik-rintik. Dan bandar Kuala Selangor nampaknya ketika ini hari Sabtu dah jam. So, maknanya banyaklah aktiviti warga kota agaknya nak mencari satu ruang rehat pada hari Sabtu ni, sama ada di kawasan Kuala Selangor ni, di Melawati mungkin, ataupun di kawasan-kawasan percutian yang berdekatan. Sekali pintas memang tak perasan sebenarnya, tapi setelah beberapa kali menghadiri satu dua acara di Bandar Kuala Selangor ni, jadi saya perasan lah Bandar Kuala Selangor sebenarnya semakin membesar, semakin luas dan semakin banyak syarikat-syarikat atau bisnes ataupun perniagaan yang muncul di Kuala Selangor. Okey, kita dah sampai ke restoran Al-Bidayah. Patut dapat komisen aku dengan Al-Bidayah ni.
Okey, footage ni sebenarnya bukanlah disengajakan. Sebenarnya aku dah parking dah tutup enjin dah order makanan, sarapan kan. Yang sebenarnya uh, saya terlupa nak offkan switch ataupun on off switch pada Insta360 saya. Maka terakamlah sedikit jangka masa yang agak lama, 15 minit sebenarnya. Lepas tu lah baru terperasan terlupa punya nak tutup switch ni. Gelabah kat lah 15 minit buang footage. Walau bagaimanapun, selepas sarapan, perut dah kenyang, cuaca pun dah kembali elok, kami teruskan perjalanan mengikut highway WCE. Kerana ialah kena pergi Lumut kan. Jadi laluan inilah yang paling orang tu paling mudah, paling senang, paling convenient. Jalan pun memang saya tahu WCE memang cantik jalannya, straight aja. Dan sekali kita bertukar orang tu senario perjalanan, selalu naik kelas saja kan, macam dah nak hafal pula lah apa yang ada di kiri kanan jalan highway plus tu. So di WCE masih lagi banyak tumbuh-tumbuhan ataupun pokok yang walaupun kawasan sawit, tapi ada juga beberapa kawasan yang agak menarik scenery-nya. Ramai yang mengetahui bahawa kalau di kawasan Sekincang Selangor memang ada kawasan penanaman padi, dan kat situ memang ramailah orang di sana buat OOTD, buat healing kan. Tapi di kawasan ini yang berdekatan juga dengan simpang Kelumut tu, ini dah masuk kawasan berak sebenarnya. So ada juga kawasan penanaman padi yang agak menarik, dan kalau dilihat ini masih lagi dalam peringkat awal yang ia masih menghijau. Syahdu mata memandang ni. Akhirnya kami sampai ke kawasan Lumut, dan terus saja mengalir ke arah Teluk Batik. Dan untuk kawasan ni, kawasan Teluk Batik ni sebenarnya sebelum anda sampai ke kawasan pantai tu, telah banyak bangunan-bangunan yang ada, dan saya pun telah, kalau tak salah sudah 3 kali ke 4 kali dah sampai sini, dan masih banyak pembangunan yang sedang berlaku. Ada rumah kedai yang telah terbina, dan mungkin kedatangan para pelancong ke kawasan percutian di kawasan Teluk Batik ini jelas menaikkan ataupun menaikkan kedudukan ekonomi negeri rakyat sini. Jadi jangan terlepas simpang ni, jangan terlepas signboard tu untuk ke Teluk Batik.
inilah sebenarnya penyebab kenapa kami terpaksa cancel plan kami pada awalnya nak bergambar atau ber-OOTD di kawasan pantai di Teluk Batik ni. Kerana saya berpengalaman datang ke tempat ni untuk acara acara motor sebanyak 2-3 kali dah. Sama ada dengan Yamaha Jet Blue ada di sini beberapa tahun yang lepas, dan juga event Yamaha LC Pro juga ada kat sini. Jadi sebenarnya jalan tegak ni ada masuk ni sebenarnya terus ke pantai. Kita boleh parking motor kita dekat dengan kawasan parking ataupun dekat dengan pantai lah, nampak macam cantik. Jadi sekarang ni nampaknya Majlis Kendaraan Umum ni untanya dia dah palang kat situ, dan nak masuk dalam tu kena bayar parking. So bila dah berpalang macam terhalang kat situ, dan macam terjadi public area lah, awam lah. Saya pun tak tahu berapa bayaran masuk parking kat situ. Macam ni pun ya, sebab tadi kita nampak tadi pada sebelah seberang jalan tu ada event mountain bike atau berskala. Jadi dia orang parking lah kat sini. Macam ni so tak tahulah ni kena bayar tak kena bayar ni. Tapi macam main redah letak atas rupa kan. Jadi tercancel lah plan kita. Tak jadilah ke Pantai Lumut, Pantai Teluk Batik. Aduh yai. Okey, sekiranya anda dalam perjalanan ke Teluk Batik, ke sana tu adalah Teluk Batik. Okey, kita akan jumpa macam tekan. Kita akan jumpa macam satu small township kat sini. Dekat depan sana tu pun ada Lotus, ada McDonald simpang depan tu. Dan kat sini pun ada macam-macam lah. Jadi biasa kawasan peranginan, ada hotel, ada apa sini. So area ni dipanggil Taman Permata. Dan pada sebelah kanan jalan anda akan jumpa kedai motor ni, Marina Motor. Okey, kita tengok dalam dia. Marina Motor ni dia sebelah dia ada Mr. Ringo Electrical, ada kedai jual barang memancing sana. So ini Marina Motor. Kedai dia 2 lot. Ya, 2 lot. Buka satu lot di depan. Ya. Waktu saya datang ni adalah hari Sabtu. So, diorang memang macam-macam dalam ni. Surga juga lah. Aksesori banyak. Okay. Aksesori dia memang banyak. So dia ada spare part dan juga aksesori. So Marina Motor, kalau anda dalam perjalanan ke Teluk Batik, di sinilah kiranya anda akan berjaya atau berupaya mendapat servis yang kata orang tu yang biasa lah, bukan yang hitam ke, layar pancit ke, rantai putus ke, itu boleh lah. Untuk meja hall mungkin tak kot. Tapi kalau untuk kapcai, saya nampak tadi certain blok pun ada jual kat sini. So dia Marina Motor di Teluk Batik, di Perak. Okey. First kali bos boleh cakap you punya nama dengan nama kedai. Nama kedai. Kedai saya sini dekat Teluk Batik, Marina Motor. Marina Motor. You punya nama? Nama tak. Apa? Atak. Atak ah. So kalau sini orang panggil you Atak lah. Ya. Ini kedai sudah lama apa? Dekat 10 tahun dah. Dekat 10 tahun lah. You memang orang sini? Memang sini. Boleh kasih tahu sikit tak macam mana you punya location punya kedai? Macam mana orang tanya kedai? Location kedai sini Jalan Teluk Batik. Jalan Teluk Batik lah. So ini straight depan ni terus pergi Teluk Batik. Ya. Yang ni masuk Jalan Teluk Batik. Saya lekat Teluk Batik depan. Dia sini depan Bukit Permata. Depan Bukit Permata. Ya. Yang Lotus pun dekat-dekat sini ya? kan? Dekat sini Lotus, juga. McDonald juga. Sini kalau macam orang pergi dengan masuk memang lalu sini lah. Memang lalu sini. Kena masuk Marina, kena masuk sini. Okey. Kena lalu sini Teluk Batik. So apa servis you ada kat sini? Yang biasa-biasa Saya ada sini ada joy spare part, ada joy tayar, servis.
Servis overhaul semua boleh sini. Semua boleh pak. Aksesori dia jual. Aksesori pun Motor ada. macam mana? Motor kapcai ke, skuter ke? Ada macam-macam lah. Skuter, Boleh lah? ada Y-Scoot, RS, macam-macam boleh pak. Sampai 250 ada. Sampai 150. Okey, kita nak cerita pasal minyak badal. So, minyak badal yang you ada jual kat sini, dia ada sirimnya stiker tak? Ya. Keram badal semua ada silim stiker. Boleh tunjuk lah sirim stiker lah. Memang ada silim stiker. So, kalau sirim stiker, dia original lah Memang kan? original. Okey. Mungkin kat sini macam minyak badal ni baru lagi lah. Baru Tapi you rasa minyak badal ni dia okey tak? Memang okey lah ni minyak. Okey Memang lah. okey. Memang Boleh- dia boleh pakai makin- memang dia cari balik. Makin ramai akan orang pakai kan dia? Ya. Yang Ya. lama orang pakai ni. Yang memang harga okey lah. Dia 1040 semi centric skuter ni. Itu skuter punya? Skuter. Oh. Sini banyak customer skuter juga? Banyak skuter juga. Yang 160, 150. 150, Volio, ADV, Oh. MVX. So, hari apa you tutup? Ahad buka juga. Oh, tak ada tutup lah. 7 hari 1 minggu. Wah. Ya. Cepat kaya. Okey, apa ni kita cakap terima kasih lah pada Marina Okey. Motor. Thank you. Apa hati sekarang saya sini macam tadi cakap ni on the way jalan ke Teluk Batik. Ya, Keluarkan jangan masuk tengok batik. Depan Bukit Permata. So again, you punya operasi daripada 7 hari seminggu tak tutup pun. Kalau hari biasa tutup pukul apa? Kali biasa pukul 7. Hari Kalau pukul Ahad 7. pukul 6. Ahad pukul 6. Petang. Buka Buka pukul 9. 9 pagi sudah buka. 9 pagi. Okey bos, atak tadi Ya. Okey, terima kasih banyak ya. Thank you. Maka setelah buat kerja sikit di Lumut tu dan berdasarkan situasi yang mengecewakan di kawasan Lumut, kami cadang atau merancang kembali untuk terus daripada Lumut terus je ke Ipoh dan bermalam di Ipoh. Dan ini adalah keesokan harinya mana kami meronda-ronda kejap lah ke Pekan Ipoh atau Bandar Raya Ipoh ni. Okay, Bandar Raya Ipoh ni dia agak old school sikit, banyak bangunan-bangunan yang lama dan bangunan-bangunan ni sebenarnya telah pun diiktiraf sebagai bangunan bersejarah. Jadi dia agak slow sikit bangunan ni, dia cool, take it easy, very old school untuk vibe kehidupan yang berada pada kawasan pertengahan, tidak terlalu laju ataupun tidak terlalu kata orang tu easy sangat kehidupan dekat sini. Tapi hari ni, hari Ahad ni pun macam ramai ni pasal banyakkan kereta ni. Okay, sebenarnya kami sedang menuju ke satu kawasan yang agak menjadi tarikan perlancongan, iaitu Concubine Lane. Kalau anda pernah dengar apa itu Concubine Lane, ini berada di Bandar Raya Ipoh ni, di kawasan yang agak old school ni. Jadi kita pergi tengoklah apa ada kat Concubine Lane ni. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. But babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know. And when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. I really thought we might have been it. So my heart was shattered when it took the hit. Oh, I can't imagine doing all that again. Even for one night to see where we went. Okey, destinasi tujuan dah jumpa. Kita nak cari tempat parking dulu. Tak boleh nak parking kata-kata kan. Kita kena hormat sikit undang-undang kat sini. Sekarang tak pasal-pasal naik Black Maria kan. So kita cari parking dulu. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. But babe,
kita cerita sikit asal-usul nama concubine lane ni. Ia dinamakan sempena tempat tinggal gundik ataupun perempuan simpanan kepada seorang saudagar kaya ataupun tokek lembu Bukit Timah lah pada zaman dulu. Dan dibangunkan sekitar akhir abad ke-19 oleh seorang bilioner pengelumbungan Bukit Timah bernama Yao Tet-Shin. Concubine Lane atau nama dia yang lain adalah Lorong Panglima. Ialah sebuah lorong yang bersejarah sebenarnya di Pekan Lama ataupun Old Town lah. Old Town di Ipoh ni. Kini menjadi pusat pelancongan popular dengan kedai cenderamata, kedai kafe, seni jalanan, dan dikatakan panjang lane ataupun lorong adalah sejauh 100 meter. Ipoh, ini pekan orang Hizam. Di bahagian kedua atau segmen kedua lorong ni terdapat satu area yang mana ramai orang suka ambil gambar kat sini. Sebab dia punya satu vibe kedai-kedai lama ni, lorong ni macam kedai lama tu, macam cerita kungfu, cerita zaman kat Shanghai tu. Dan juga mempunyai tempat yang menarik untuk ambil gambar. Dia ada pokok-pokok, dia ada macam lukisan-lukisan di tembok-tembok. Ni hipis masa mana tu. Dan juga kata orang tu kena macam bergila-gila lah nak ambil gambar ataupun nak ambil video ni. Nampak tu ada je orang yang ambil foto. Dah tak kira dah orang lalu-lalang, termasuklah saya juga suami isteri. Terjebak jugalah ber-OOTD kat sini. Ini lagi lah. Oh, ini. Lah. Sana tak ada apa lah. Yin. Oh Yin. Sini. Sekejap, di belakang. Jadi itulah dia concubine lane ataupun lorong gundik. Kerana seorang gundik dapatlah nama terganti daripada nama lorong Panglima. Jadi nama concubine lane ni nampaknya lebih glamour. Dan di sini macam anda dapat lihat dalam video ni, tempat tarikan pelancongan ya. Tapi sebenarnya bagi kami berdua suami isteri, kalau kami tiba di Ipoh, selalunya ianya akan berkait dengan dua perkara. Pertama tu kami suka cari nasi ayam Hainan mula kan, dulu original lah katanya daripada Ipoh ni. Dan sekarang kami juga mempunyai satu lagi tarikan yang kami suka. Dan setiap kali datang ke Ipoh ni, kami akan sedaya upaya cuba menyinggah di Cendol Dean City di Ipoh. Secara jujurnya cendol dia saya dapat rasakan tidak sama langsung dengan mana-mana cendol yang saya pernah rasa di semenanjung Malaysia ni. Saya tak tahu apa resipi dia pakai, tapi yang nyatanya dia menggunakan mangkuk besi. Mungkinlah pasal mangkuk besi tu rasanya lain daripada lain tu.
Ni bagi saya cendol Din City ni saya rasa dia dah pun masuk ke generasi kedua ni, ataupun mungkin lebih pada itulah. Jadi uncle ni pun macam dah kenal saya sebenarnya ni Din City Cendol, Din City Corner. Jadi saya ada beri lokasinya pada video yang lepas. Tapi kalau anda di Ipoh, anda boleh google je Din City Cendol. Rasai sendiri keenakan dan keunikan cendol daripada Ipoh. Okey, tamatlah sudah episod kali ini, episod ke-6 ini, dan video yang anda saksikan sekarang ini adalah satu video jalan pintas daripada latar highway tu boleh masuk ke bahagian Eco Grandio dan kawasan pedestrian Eco Grandio yang baru saja ataupun masih lagi sedang dibina di kawasan Puncak Alam ni, dan boleh saja tembus dan terus masuk sampai ke bandar Puncak Alam tu sendiri. Jadi saksikan, dan kita jumpa lagi pada episod-episod akan datang, dan mungkin kali ini kita akan ke selatan pula selepas ini. Jadi jangan lupa subscribe dan tolong support lah saya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.